nak bagi korang tengok video KJ ni tau. Senak korang dengar, bukan pasal nak lambung KJ ni tak ke mana dah. Sebenarnya KJ ni, dia dah pecah lubang. Dia cerita tu, kalau korang berfikir di luar kotak, kau tengok the bigger picture, masalah korang tu lah. Tengok tu je. Kalau kau tengok the bigger picture, kau akan nampak. Kau akan kata betul Azri cakap. Dengar Saya rasa pembubaran Negeri Sembilan ni adalah respons tactical daripada PH. Sebab bila Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz, Menteri Besar Johor umum, Mangku Sultan Johor telah berkenan pembubaran DUN Johor pada 1 hari bulan Jun. And macam saya katalah, worst kept secret. Semua orang tahu bahawa itu dibuat awal untuk memberi momentum kepada Barisan Nasional. Sebab pandangan umum adalah Barisan Nasional akan menang bergaya di Dewan Undangan Negeri Johor. And of course, kita semua tahu bahawa respons dan juga pandangan daripada PH bila BN Johor umum bahawa BN Johor akan bertanding semua 56 kursi adalah sangat-sangat negatif sebab mereka tahu bahawa sekiranya Johor jalan dulu, dia akan memberi advantage kepada BN. Saya rasa PH mengambil kesempatan disebabkan kemelut perlembagaan dan juga politik yang berlaku di Negeri Sembilan untuk bubarkan juga Negeri Sembilan sebab dia nak balancekan sikit. Sebab dia rasa bahawa di Negeri Sembilan Barisan Nasional tidak akan dapat laluan yang mudah ataupun semudah Johor. So at least keputusan dia adalah mungkin BN akan menang di Johor dan PH akan kekal di Negeri Sembilan. So dia akan neutralkan sikit lah. So kemenangan BN tu tak terlalu tajam di Johor. So that's the thinking lah. Siapa? Guys, apa yang berlaku ni untuk rakyat ke? Untuk korang ke? DUN Johor bubar awal, DUN Negeri Sembilan bubar. Untuk rakyat ke? Kau tak faham ke KJ cakap apa tadi tu? Kau dengar tadi KJ cakap tu, ada tak cerita dia pasal rakyat? Tak, dia cerita pasal parti. UMNO BN nak menang, PH nak menang. Tak ada pasal rakyat pun. Yang bodoh-bodoh ni kenapa nak pergi percaya dengan diorang ni? Kau dengar tadi kan? Ada cerita pasal rakyat? Tak ada. Sebab strategi dia UMNO bubar awal di Johor sebab nak pastikan UMNO BN menang di Johor. Jadi Negeri Sembilan bubar sebab PH rasa kalau Johor pilihan raya, Negeri Sembilan pilihan raya, Johor UMNO boleh menang, Negeri Sembilan PH boleh menang. Ada untuk rakyat tak? Tak ada lah. Sebab apa dia orang buat macam ni? Sebab rakyat diperbodohkan, kita mudah ditipu, kita percaya, kita emosi. Kita tak nak fikir. Sebab itu mereka, kita ni kambing lah. Itu pasal dia buat suka hati mak bapak dia je. Pengesahan tu, pengesahan. Dan itu betul lah. KJ cakap tu betul. Kenapa Negeri Sembilan bubar ni, tiba-tiba krisis ni? Sebab untuk adakan pilihan raya serentak dengan Johor. Nampak tak? Bukan untuk rakyat pun. Ni, budak-budak yang percaya UMNO ni, penipu semua. PH sama juga. Untuk mereka guys, kuasa. Bukan untuk rakyat. Lepas tu dia bagi tahu, oh tengok. Buat pilihan raya ni apa membazir lah, apa semua, kita nak krisis apa semua lah. Dia orang punya game politik. Bijak guys, bijak. Kita bukan kambing. Kita bukan kambing. Dapat? Nampak tak ni? Dah faham dah? Sekarang ni, saya tanya kau nampak tak game ni? Kau faham tak? Nampak tak mereka perbodohkan kita? Baik UMNO ke, baik PH, dia orang perbodohkan kita. Nampak tak? Sedar tak? Dan mereka buat ni sebab korang, ramai korang takut. Ikutlah. Ambil jalan selamat. Tak apalah. Tak berani bersuara, tak berani menegur, tak berani melawan.
Bukan nak merusuh macam non-kunyit. Bercakap. Sampaikan kepada ahli keluarga, saudara mara. Ni kau tengok game orang politik ni. Kau tengok. Kau tengok UMNO punya musibat. Kau tengok PH punya musibat. Sama dia. Inilah pengajaran yang kita kena bagi pada dia orang. Ni memang dia orang takut lah. Dia orang takut dengan Azri sebab school of politik. Munafik. Ya, munafik. Memang dia orang munafik. Semalam saya dah cerita dah. Ahmad Mazlan bagi tahu Zahid Hamidi bersumpah laknat. Oh, dalam pimpinan UMNO, no Anwar, no DAP. Bergabung. Sekarang gaduh. Oh. Gaduh kepala otak dia gabung balik nanti. Dia orang munafik. Ya, munafik.